5 fakta ular hognose timur yang perlu anda ketahui. Ular hognose memiliki ciri khas iaitu muncung terbalik, menyerupai muncung babi. Muncungnya yang dikenali sebagai skala rostal membolehkan ia bersembunyi di dalam pasir dengan mudah. Menggunakan muncungnya, ular ini boleh mencari mangsa seperti katak yang tersembunyi di bawah permukaan dan mencipta lubang untuk berteduh. Keupayaan untuk menggali lubang bukan sahaja penting untuk memburu, tetapi juga merupakan strategi kelangsungan hidup dalam habitat semula jadinya. Apabila diancam, ular hognose menggunakan mekanisme pertahanan yang dramatik dan menarik perhatian. Ia melepehkan leher dan mengangkat kepala seperti ular tedung. Tujuannya untuk menakutkan pemangsa. Taktik ini bertujuan untuk memberi gambaran bahawa mereka lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Jika ancaman berterusan, ular hognose akan berpura-pura mati. Ia akan berguling ke belakang, berhenti bergerak dan menjulurkan lidah seolah-olah sudah mati. Ia juga mengeluarkan isi perut untuk drama tambahan. Ini adalah taktik pertahanan unik dalam habitatnya. Walaupun ular hognose ini berbisa, tapi racunnya sangat lembut dan tidak berbahaya kepada manusia. Racun ini digunakan untuk melumpuhkan mangsa kecil seperti tikus atau katak yang merupakan sebahagian daripada diet utama spesies ini. Gigitan ular hognose pada manusia biasanya hanya menyebabkan reaksi ringan seperti bengkak atau kemerahan. Jadi, walaupun berbisa, ular ini dianggap selamat. Sifat jinak ular hognose adalah salah satu sebab utama mengapa Reprilia ini popular di kalangan pecinta haiwan. Walaupun ular ini menunjukkan tingkah laku agresif apabila diancam, ia jarang menggigit. Sebaliknya, ia cenderung memilih kaedah pertahanan yang lebih pasif seperti mendesis atau berpura-pura mati. Sifat jinak ini menjadikan ular hognose mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam kurungan. Ia boleh menjadi biasa dengan interaksi manusia dan selalunya tidak menunjukkan tanda-tanda terancam apabila dipegang. Ular hognose mempunyai jangka hayat yang agak panjang, terutamanya spesies hognose barat. Untuk memastikan jangka hayat ular hognose adalah penting untuk menyediakan persekitaran yang sesuai. Penjagaan yang baik memberi kesan ketara kepada kesihatan ular. Ular hognose adalah spesies ular yang mempunyai banyak ciri unik dan menarik, daripada muncung seperti babi kepada lakonan dramatik mereka apabila diancam. Dan sejujurnya, ular ini boleh dijadikan sebagai haiwan peliharaan kerana saiz maksimalnya 40 cm bagi jantan dan 45 cm bagi betina.